Assalamualaikum. Hai selamat petang semua. Kan biasa petang ni saya nak turun jaring petang ni. Menjaring dengan menajuk. Jaring 3 utas jaring. Tajuk tak banyak. Anak ikan dalam 30 ekor anak ikan. Tengoklah kalau sempat air dah boleh menyelam dah air. Batu kena kutip je. Sebab air laju lagi. Wah, tu pun dah cukup lah. Untuk dua tas jaring boleh tu. Jom, kita pasang tajuk dengan jaring. Let's go. Tajuk yang pertama. Oh lah. Tepi pingkor ternyata ada bau bawah ni. Okey, siap satu tas. Ini kelihatan tepi kan. Okey. Siap satu lagi. Alhamdulillah acak berhasil lah pasang tajuk petang ni. Jaring yang acak pasang 2 utas petang ni. Okey, banyak masa kita jumpa pagi esok. Stay tune. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Jom kita pergi tengok tajuk dengan jaring. Tajuk tak banyak pun, tajuk dalam 30 pasang tajuk. Jaring 2 utas jaring lah. Nak pasang mana dah tak sempat lah. Macam mari lewat semalam. Mudah-mudahan ada hasil pagi ni. Jom kita pergi tengok tajuk dengan jaring. Let's go. Hai, makin surut lah. Tak ada laju lah ni. Aku sanggup kipas. Batu dah timbul dah. Oh, kena dah. Ada laju. Hidup orang nak puyuh. Air jenis tak galak dah. Dua sana pun tak ada. Yang ni ada. Mari kita tengok besar kecil. Oh, tahan lah. Alhamdulillah. Okey, yang pertama. Nampak umpai hidup dia ni. Hari jenis memang tak nak dia bau. Tak galak. Hidup ni. Dan ni pun tak ada, bawah ada pun tak ada, nampak. Umpai semua hidup ni. Depan ni pun tak ada.
belah sana ada. Apa ni? Oh, anak sebarau. Sebarau. Alhamdulillah. Mana bapak dia ni? Oh, ya. Ada dengan apa atas ni? Ada dalam 5 tajuk. Rasa dah kalau air dia ni memang macam ni lah. Dalam laju lah. Kerana lekat kayu. Habis lah tajuk lah pun tak ada. Tengok atas tu pun tak ada senyap batang. Kat pokok ni pun tak ada. Jom kita tengok jaring pula. Dua ekor tajuk, tak apalah, ada upah barau dengan bau. Pasir dah. Oh, laju dah sangkut enjin. Dari senyap Lampung dari ikan. Baik tepi ni sana. Wah, dia nampak lampau. Oh, bertahan saya. Bismillah. Oh, ini benda tu. Oh. Benda daripada luar. Nak masuk dalam lubang ni kot. Daripada luar. Alhamdulillah jaringan dasi. Lagi tau. Lagi tau. Oh, besar ni. Dekat kepala dah. Belah mana?
Nak masuk dalam apa ni? Nak masuk dalam rebu ni. Oh. Ikan peroy. Ini lah ikan peroy. Oh. Buat mana? Alhamdulillah. Buang sungai ni sedap. Dia makan pun ada. Dah sini. Mantap. Oh, dalam tengah kepala. Dalam tengah ekor. Benda makan. Ada babi kan. Ambil rambut lah ni. Oh, tak ada ni pula. Yang ini acak lentang. Turai. Turai. Pam.
Mana ni sini? Alhamdulillah juga rezeki ni. Oh ya, saja. Itu. Ah, nak bau. Aja. Boleh berada lah kita. Alhamdulillah acap berasa tengok jaring dengan tajuk pagi ni. Alhamdulillah ada rezeki pagi ni. Jaring 2 hutah. Tajuk 30 batang tajuk. Tajuk dapat 2 ekor. Tapi jaring kita boleh tahan 2 hutah. Ada lah gaji pagi ni. Okey, kita tengok hasil keluar nanti kat rumah. Jangan terbalik tu. Stay tune. Tengok petang ni kalau tak ada apa petang ni, tak ada kerja. Kita pasang jaring petang ni. Pasang banyak sikit. Air pun dah cantik lah. Dah tak laju mana lah. Oh, timbang. 5 kilo. Air tu gerana. Paman tu buat makan. Mau dengan sebarau. Berapa kucing nak muntah? Mana silo. Dapat 4 bekas. 4 kilo. Nanti kita buat makan. Right. Assalamualaikum. Ah, hari ni kat Lampang, Sebarau. Tengok. Tak ada. Oh, sedapnya goreng pisang. Mana? Banyak ikan bila tak beli. RM20 lah. Boleh ya? Ha. 20 je demo. Ha. Ni 30. Ini apa ni? Mana? Oh, itu sebarau. Sebarau tu. Kebau nak. Sebarau. Kamu nak kebau? Nak aku. Oh, ni bau ni. Bau 30. Lain 20. Apa?
bawah 30 tahun. Oh, bangun dengan standard harga dia. Baru lain. Tak ada lagi ni. Kau pasal. Dah beli ikan ya? Okey, jual ikan. Nanti kau ambil duit payah dah ni. Ha ni. Pasal dah bayar keluar duit tu. Aduh, ha. Nak hitam ambil sebarang dia tak? Oh, ya sebarang ni. Kita ambil benda suara tu minta. Anak sebara. Ha. Kau ni dengan dia. Ada hat. Ha. Jual. Ha. 1000 duit dah ni. Ha. Oh. Tu lah nampak oh. Ha. Tu dah. Ha. Mana sebara ni? Besar. Buat kata. Ha tu. Ha. Ha. Tukar dengan nenek. Jangan tukar ikan. Ha. Tukar Okey, jual. ikan. Alhamdulillah ada juga rezeki acak pagi ni. Jual ikan tadi semua sekali dapatlah RM90 untuk pagi ni. Okey, sampai sini episod kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana dapat acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe, boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Hai.